Tidak puas hati dengan kelewatan proses permohonan pasport seorang lelaki warga Tajikistan ditahan polis selepas melakukan ugutan dan mengganggu pegawai kedutaan negara itu. Ketua Polis Ampang Jaya, Muhammad Azam Ismail berkata suspek menunjukkan sikap agresifnya itu sejak awal tahun ini apabila pasport baharunya tidak diproses seperti dijangka. Ujarnya suspek datang ke pejabat kedutaan untuk menuntut pasport baharu namun enggan mematuhi prosedur ditetapkan sebelum menjerit dan cuba memasuki premis tanpa kebenaran. Suspek turut dikesan berkeliaran pada waktu malam di kawasan kedutaan serta membuat panggilan telefon menggunakan kata-kata kesat dan ugutan lisan terhadap pegawai bertugas. Selain itu, suspek turut menghantar mesej mengancam akan membunuh diri di hadapan kedutaan sekiranya permintaannya tidak dipenuhi. Malah suspek memuat naik video berunsur tomahan terhadap pihak berkuasa Tajikistan di media sosial. Berikutan itu, sepasukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah IPD Ampang Jaya telah menahan lelaki itu di kawasan Ampang pada jam 11.20 pagi 8 Oktober lalu. Polis juga merampas sebuah telefon bimbit bagi membantu siasatan dan semakan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau serta ujian saringan air kencingnya negatif dadak. Berikutan itu, suspek kini direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 507C Kanun Keseksaan.